So aku pun nak balik Malaysia. Jadi kita orang pun pergilah ke airport ni lah, airport Minangkabau, dekat Padang ni. So not the best airport I've been, tapi ya kau tengok ada ukiran-ukiran dekat tangga tu, cantik juga. Dan airport dia tak besar sangat lah, tapi dia airport antarabangsa somehow. Ni barang-barang ya Allah banyaknya kan. So sebenarnya aku nak cerita aku pergi ke Banua Premier Lounge. So ini bukan first time juga kita pergi Banua, pergi lounge kan, tapi Banua Premier Lounge ni first time lah, kan. So daripada luar ni memang cantik lah, dan tak ada sampah apa semua kan. So sebenarnya bila kau dah masuk sini dia agak panas. Ruang dia besar, aircon banyak, tapi bila kita minta buka, dia buka satu je. Kita minta request buka satu lagi kan, sebab panas. Dia kata yang ni rosak. Jadi besar-besar alam ni kan, satu je aircon dia buka. Manalah nak rasa apa kan. Aku tak tahulah siapa yang owner launch ni kan, tapi itulah, sepatutnya korang utamakan keselesaan lah. Sebab yelah, orang datang sini bayar kan, dan orang nak selesa. Dia tak nak tunggu crowded di luar. Dia nak rehat-rehat dekat sini, ada nak salin pampers anak dan sebagainya kan. Ini itulah, tak apalah nak buat macam mana kan. Nasib baiklah ni dekat luar Malaysia. Kalau dalam Malaysia ni dah kena dah. Ni pula tempat mainan kanak-kanak, tapi bertapak kasut. Banyak tapak kasut dekat atas ni, siap wallpaper koyak lagi. So aku tak bagilah anak aku main situ akhirnya. Lepas tu dekat sini adalah TV ni, bagus lah. Dia boleh ingatkan kita punya schedule kan, schedule flight kita kan. Okay, yang ni kita pujilah. Dia punya surau ni sebenarnya bawah hapak tau. Kemudian dia punya air pipe ni leaking je, tak boleh nak tutup. Aku pun tak tahu macam mana. Ini tandas lelaki tak boleh masuk. Lepas tu terpaksa masuk tandas perempuan. Aduh, banyak sangat kerosakan berlaku masa saya datang. Tak tahulah dia tak suka aku ke kan, atau memang kena-kena time macam tu ke kan. Tapi memang servis dia pun tak apa baik. Makanan dia pun makanan biasa-biasa lah, kuih-kuih. Macam sebenarnya ni kira satu jenis je, sebab dia banyak topping je ni. Makanan dia satu jenis, lepas tu topping je banyak. Topping dia tu buat apa kan. Tapi tak apalah, dah dia buat macam ni, kita bersyukur lah. Itulah. Tapi aku naik Asia kan, jadi Asia ni sempit lah. Bukan sempit sikit lah, sempit banyak lah basically. Kan. Tapi apa boleh buat kan, kita pun datang. Saya saja je pun sekejap je kot, insyaAllah. Perjalanan dia daripada KLIA ke Padang ni kurang lebih tak sampai sejam sebenarnya. Kalau naik kapal terbang lah, kau jangan naik basikal. Lepas tu ni ada kapal terbang dari tepi ni kan, memang akan lalu macam ni lah. Dia tak macam kebanyakan. Kebanyakan tu dah macam ni dah sekarang kan. Tapi kalau pasal macam Malaysia Airlines tu semua selalu direct je dari terminal. Tak apa, kita pun okey je dari sini, tak ada masalah. Kan ada tangga pula. Lepas tu kita ambil gambar awan sikit. Apa pelang naik kapal terbang tak ambil gambar awan. Ni aku belilah sebiji